Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini David nak memperkenalkan kita punya MK High Speed Burnisher. Apanya High Speed Burnisher? Maksudnya pusingan dia seminit 1500 pusingan. RPM dia 1500. Ramai yang tak pasti bila nak pakai scrubbing machine dan bila nak pakai high speed burnisher ni. So perbezaan dia, apa perbezaan dia antara dua mesin ni? So hari ni David nak bagi tahu kenapa kita nak pilih high speed machine dan bukan scrubbing machine. Perbezaan yang paling besar adalah pusingan dia. Yang scrubbing machine kebanyakan pusingan dia dari 154 RPM. Tapi yang high speed burnisher ni 1500 RPM. Oleh itu you boleh dengar dia punya perbezaan adalah 10 kali ganda, 154 dan 1500 RPM. Oleh itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin pakai mesin untuk buat pencucian ataupun pembersihan, scrubbing machine ni lagi sesuai. Sebab pusingan lambat, kita senang nak control untuk buat pembersihan seperti brush dan sebagainya. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat buffing ataupun buat polishing, biasa kita panggil buffing, yang high speed machine ni dia lagi sesuai. Sebab pusingan cepat 1500 RPM, dia senang memanaskan tempat ataupun itu polish dekat lantai. So masa you buat buffing, dia lagi cepat dan nampak lagi kilat. Banding dengan scrubbing, dia 154 RPM. Oleh itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak pakai mesin ni untuk buat polish, hasilnya dan masa nak pakai itu jauh beza. Sekarang David nak tunjuk cara pakai high speed burnisher ni. Yang dekat kawasan kanan ni, ini handle adalah untuk adjust naik dan turun. Lepas tu, selalu tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda silap, ini adalah satu lock ataupun safety lock, so you tak boleh on kecuali tuan-tuan dan puan-puan you tekan sebelah kanan sini dan tekan, baru mesin akan jalan. Dekat kawasan kiri sini dia sama juga, kita kena tolak dan tekan, baru dia jalan. So mungkin tuan-tuan dan puan-puan dia akan tanya, apa boleh tak ais dua-dua tangan sekali? Ya, boleh. Kiri dan kanan kita tolak dan dua-dua tangan tekan, tetap boleh jalan. Sekarang David nak tunjuk cara macam mana nak pakai high speed burnisher ni. So proses dia amat senang. Step pertama, plug in dan on elektrik. Step kedua, pasangkan floor pad. Tuan-tuan dan puan-puan ingat dia, saiz dia ni sebesar 20 inci. So kena pilih floor pad yang bersaiz 20 inci. Lepas tu kita akan pasang dekat tengah dan lock. Jikalau lock ini sangat ketat dan tak boleh nak buka, tuan-tuan dan puan-puan boleh pakai kunci U-shape ini untuk membukakan lock kat sini. Step ketiga, kita adjust kita punya handle menurun. Yang tuan-tuan dan puan-puan you rasa you punya tangan pegang dengan selesa punya area. Step keempat, kita akan spray buffing solution dekat kawasan kita nak buat buffing. Lepas tu baru kita on mesin high speed burnisher ni dan start buat buffing. Apa kegunaan butang kat sini? Ini adalah untuk adjust roda dekat kawasan depan. So tuan-tuan dan puan-puan akan tanya, kenapa kita nak adjust roda kat sini? Sebab sekarang pad baru ini dia tebal. Oleh itu kita adjust roda kita dengan tinggi sikit, so kita boleh menjimat pakai itu pad.
Tapi kalau pad sudah jadi nipis, kita kena adjust roda masuk ke dalam mesin supaya pad itu boleh buat polish kat lantai. Selepas memakai high speed burnisher ni, jangan lupa kasih simpan kabel dia macam ini supaya kabel dia tak rosak dengan cepat. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan sudah habis pakai, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka dekat lock sini, keluarkan itu pad. Okey, dan simpan mesin ini di tempat yang sesuai. Sebarang pertanyaan tentang MK High Speed Burnisher, sila menghubungi kami di bawah.